Hari Wartawan Nasional Hawana menjadi simbol pengiktirafan kerajaan terhadap peranan penting pengamal media dalam membentuk masyarakat berinformasi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil turut merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana merasmikan Majlis Kemuncak Hawana 2025 hari ini. Tahun ini membawa tema Kewartawanan Era Baharu, Keseimbangan AI dan Etika. Tema ini menekankan kepentingan menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam dunia kewartawanan tanpa mengabaikan prinsip etika, ketepatan maklumat dan tanggungjawab sosial. Beliau berucap demikian pada Majlis Kemuncak Hawana 2025 hari ini. Majlis Kemuncak Hawana 2025 dihadiri kira-kira 1,000 pengamal media dari dalam dan luar negara. Antara yang turut hadir ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa dan Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nii Ching. Hawana 2025 dianjurkan oleh Kementerian Komunikasi dengan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama selaku agensi pelaksana.